Jangan terlalu jadi budak 3K. Kelas katil kafe. Assalamualaikum. Banyak kelebihan sebenarnya untuk bila korang dah masuk matrik. Contoh, ada yang nak masuk asasi kat sini? Ada nak try masuk asasi ke? Asasi adalah matrik tapi buat dekat universiti. Asasi UM, asasi UTM. Contoh kalau asasi dan juga matrik adalah benda yang sama. Dia adalah foundation selama 1 tahun pre-university. Tapi matrik ni dia lebih kepada sistem persekolahan lagi, sama macam sekolah berasrama. Tapi kalau asasi, korang lebih kepada universiti sebab korang nak expose, korang akan stay kat dalam universiti. So, sebab pertama, sama. Semua reason untuk masuk matrik adalah sama, yuran dia murah. Lepas tu dapat allowance lagi. Tapi yang paling saya unexpected bila masuk matrik adalah dia macam trigger sikit tapi sebenarnya korang boleh buat. Sebenarnya masuk matrik mudah untuk dapat 4 flat. Sebab markah full 100 right? Dia bahagi pada 2, 60 dan juga 40. Saya tak sure untuk sekarang. Sekarang masih 60-40 lagi ke? 60-40. Untuk sekarang 60% markah korang boleh dapat secara percuma. Another 40 markah adalah untuk final. 60 markah ni terbahagi pada 3: assignment, PB dan juga practical test. Tiga-tiga benda ni adalah benda yang boleh open book. Maksudnya korang boleh dapat jawapan even sebelum korang masuk exam sekalipun. And another 40% adalah final. Final tu memang korang kena study lah, kena hafal and so on. And then kalau bila dah masuk matrik ni, jangan terlalu jadi budak 3K. Kelas katil kafe. Aktif lah dekat dalam matrik tu. Masuklah apa-apa pertandingan yang diorang anjurkan. Contoh dekat matrik ni, korang kena kejar merit tau. Sebab nak masuk ke universiti, korang kena bersaing dengan budak-budak asasi, matrik lain. Kita ada 17 buah matrikulasi kat dalam Malaysia ni. 15 tambah 2. Ya. Lepas tu STPM lagi, diploma lagi, budak poli semua nak masuk ke degree. So kalau merit korang, merit tu yang 10% tu lah. Ya. So kalau merit korang rendah, choice untuk dapat first choice dalam UP tu adalah sangat-sangat rendah. Especially bila korang nak apply program-program yang memerlukan korang interview. Perkara program-program interview ni commonly semua student dia ada merit 100%. Dan korang tak bersaing dengan budak-budak Bumiputera je tau. Korang bersaing dengan budak Cina, budak India. Diorang ni kalau merit ni kita 100, diorang 110. Diorang melebih-lebih, melampau. Okay? And then matrik sebenarnya banyak anjurkan program-program kebangsaan. Contoh yang paling famous adalah KAKOM. KAKOM ni especially banyak kepada sukan. Contohnya macam ada korang kan ada yang wakil-wakil sekolah pergi bola tampar ke. Macam Razak pernah wakil untuk volleyball. Bola tampar, bola sepak. Korang kalau masuk KAKOM ni, korang akan bertanding dekat matrikulasi yang lain. So korang kalau dah masuk, korang menang, korang akan dapat markah kuku yang lebih tinggi. Maksudnya kalau markah kuku tu full 10, kalau korang menang emas, korang boleh dapat 10 dah markah kuku tu. So korang dah tak perlu dah join, bukan tak perlu, kurang join program-program yang lebih kecil-kecil ni. And then kalau saya tahu tak semua orang hebat dalam sukan, tapi banyak juga program-program kebangsaan ke STEM, matrikulasi kan, STEM ada juga. Contohnya macam Maska ni matriculation STEM carnival. Sama juga ini lebih kepada guna otak korang. Inovasi kan? Macam inovasi kan? Ya. Dia lebih kepada STEM, ada inovasi, IoT, pertandingan main drone. Yang main drone ni dia orang akan adakan tiap-tiap kali matrikulasi Sarawak, tak silap. So kalau korang masuk, korang dapat fly pergi Sarawak untuk main drone. Korang main lah, lepas tu menang. Dapat naik kapal terbang percuma, semua sponsor. Bawa balik mama satu. Lepas tu ada teater juga. Kalau saya masuk Maska ada teater. Masa tu Maska diorang buat dekat College Matrikulasi Pulau Pinang. So ada satu bas lah pergi ke matrik Pulau Pinang. And then untuk cara pembelajaran dekat sana kita bahagi pada 2. Satu kuliah, satu lagi tutorial. Kuliahnya adalah gabungan antara 4 hingga ke 5 kelas. Korang akan belajar dalam satu dewan yang besar. And then untuk tutorial, korang akan belajar ikut kelas lah, kelas by kelas. Tapi tutorial ni hanya untuk menjawab soalan sahaja.
Kalau kuliah, korang akan belajar ikut buku teks, tapi kat sana tak pakai buku teks, kita pakai slide. Kuliah, belajar teori. Tapi kalau tutorial, jawab soalan sahaja ataupun presentation. Itu je. And then untuk topik, jangan lupakanlah topik-topik SPM sebab benda yang sama, korang akan repeat benda SPM dan metrik. Tapi adalah a few chapter dalam 3 ke 4 chapter yang benda baharu. And then bahasa dia korang akan belajar dalam bahasa Inggeris lah, tak belajar dalam bahasa Melayu. Jawab final pun dalam bahasa Inggeris. Tapi for sure belajar dalam bahasa Inggeris tu lebih mudah sebab term dia lebih singkat dan juga lebih mudah faham berbanding dengan bahasa Melayu. Betul tak? Betul Untuk first week lah, 1 ke 2 minggu awal tu macam pening-pening sikit, tapi sampai final tu insyaAllah boleh je semua orang. And then apa lagi? Ada siapa-siapa ke nak cuba belajar kat luar negara, nak fly luar negara. So under matrikulasi ni ada satu program, nama dia Program Pelajar Cemerlang, PPC. So program ni korang kena dapat untuk first semester dapat 3.5 and above GPA, and then masuk UKF, attend interview. Kalau korang lepas interview ni, korang boleh fly pergi luar negara secara percuma, which is sebenarnya under beasiswa. And then korang dah complete degree dekat sana, korang balik-balik memang dah dapat kerja lecturer under matrikulasi. So which mean jadi macam mana? Mudah. Kalau korang masuk asasi, tak ada benda-benda PPC macam ni, matrik je ada. Masuk dapat fly, balik dapat kerja government.